berterabu ml. So aku sebenarnya dah balik daripada Japan. Tak payah macam ni lah, belakang kan. Aku baru balik dari Japan. Sebab tu video aku lacking sikit lah. Sebab aku dekat Jepun. So aku pergi Japan. Japan dah rosakkan aku. Dia macam dah spoil aku. Aku suka gila dia punya tandas. Macam tandas kita orang ni kan, yang macam ni kan. Sana dia ada heated seat mat. Heated seat. Lepas tu singki dia kat atas ni style. Tapi yang utamanya, macam rumah aku ni, aku duduk apartment. Lepas tu atas ni patutnya ada tangki tau. Yang biasa dia nak tangki air kan. Tangki air untuk semua. Tangki tu bocor. Lepas tu masa aku beli rumah ni memang dah bocor. Dia cakap direct je lah. So buat lah direct pipe. Tapi masalah dengan ni, nampak water pressure aku. Sedihnya water pressure ni. Banding dengan Jepun, Jepun ni kuat kan. Aku pun apa lagi pantang tu. Aku dah balik dari Jepun. Aku balik dari Jepun, terus beli mat water pump untuk rumah. Water pump yang aku pilih Sega. Aku dah letak dekat atas. Aku siap beli pipe. Elbow dia semua dah ada lah. Ni extension aku nak bawa naik atas, nanti atas ni. Semua aku dah beli. Tinggal nak pasang. So kejap aku tunjuk korang. Aku buka ni sebab atas tu gelap, seram. Aku buka biar ada suara lah. Sorry lah, dia kacau sikit apa, macam bunyi ML kan. Kacau sikit tapi aku takut. Ni buka, tolak ke tepi. Nampak betapa seram yang atas ni. Korang boleh nampak? Agak gelap lah kan. Aku naik atas. Oh, sekejap, ada satu mode dalam kamera ni. Apa guna ada handphone kan. Aku buka flash. Nampak pipe tu, dia patutnya masuk dalam tangki ni. Tapi sebab bocor, dia direct lah bypass pipe tu. Nah, aku nak macam mana aku nak letak handphone ni. Aku nak potong sini. Lepas tu ni aku rasa potong tak lah. Ni masuk ke atas tu. Daripada atas masuk balik ke bawah ni. Itu je lah plan aku. So aku nak pergi bawah tempat meter tu, aku nak tutup air. Baru aku boleh start potong-potong lah. Lepas ni nak kena servis Honda. Lama tak servis. Bukan lama tak servis, lama lah aku tak ada kat sini kan. My list dah sampai. So aku kena servis. So meter rumah aku yang atas kali ni. Sebab kalau ikutkan pipe dia pergi sampai atas. So meter yang ni tutup dulu. Kalau aku ada orang datang tolong aku lagi elok lah. Sebab aku tak naik turun. Oh, that's life. So aku buka air ni sampai dia habis mengalir. Dia pipe semua habis punya air ni, baru aku boleh start potong lah pipe tu. Dah siap pasang dia kat atas tu. What a mess man. Habis basah semua sebab air Selangor dia punya apa nama, yang meter kan ada yang tutup kan, benda tu rosak. So aku ingat aku dah tutup, aku potong je pipe, dia terus bocor semua, mengalir semua, habis basah, banjir kan. Aku kena kemas semua benda ni. Aku start tadi pukul 3 tu, sekarang dah pukul 7 lah, 7.10 lah. Tak sempat aku nak buat apa-apa sangat. Tapi aku yang aku nak sebenarnya, water heater aku ni sebenarnya dia tak ada pressure. Sekarang at least ada pressure lah. Pressure dah kuat lah.
Selamanya ni dia tak boleh pancut yang atas macam ni tau. Dia akan jatuh. Tapi ni sekarang dah boleh pancut atas, okey lah. Tak berapa kuat lagi. Aku tak tahu kenapa. Mungkin aku pakai beberapa hari. Mungkin ada air bubble ke apa yang dipakai beberapa hari dulu. Aku boleh rasa lah yang ni kuat sikit lah. Aku nak kena mop balik lantai semua. Ini nampak air garak yang keluar balik. Aku nak kena tunggu semua mengalir dulu, bagi air semua lepas. Aku rasa mungkin ada dalam sistem. Mungkin sebab tu dia kena keluarkan balik, baru ada pressure mungkin. Masa aku buat rumah adik aku tak ada tau. Sekarang ni aku nak mop lantai. Dah berbuih-buih lah. Okay, stop. So gelap aku tahu, tapi aku dah pasang benda tu. And then okay, sebenarnya water pressure memang ada naik. Macam contoh ni kan, aku rasa betul lain daripada yang lama lah. Sebab korang nampak pipe dia kan, dia bergerak. Maksudnya water pressure ada improve. Cumanya aku check balik benda ni, yang ni asal hari tu tadi dia tak ada air keluar sangat kan. Sebab benda ni tu aku rasa dekat sini sumbat. Memang sini sumbat aku rasa. So maybe aku akan fix next time lah. Tak penting sebab tak ada orang duduk kat rumah ni. Aku seorang je. And then benda ni patah. Aku diri atas benda ni, sekali pun jatuh semua benda patah mat. Aku akan fix maybe tomorrow. Aku nak pergi buat kereta aku dulu. Aku kemas-kemaskan sikit aku punya store. Aku punya workstation lah kira. Now 6 AM. Aku tahu aku macam gelabah sikit aku nak buat. Asal macam awal lagi lah Ren. Asal aku nak buat. Aku nak buat cepat sikit. Sebab aku dah lama sangat tak bawa kereta tu. Dah lama sangat. Ni semua aku nak buang nanti. Astro aku dah tak pakai Astro. Ni semua sampah yang dah patah. Nanti baru buang. Aku nak pergi buat kereta aku sekejap. Reason aku nak buat awal-awal pagi, aku risau ada majlis sebab nampak ada kemah kan. Aku kereta ni mileage dah sampai, so terpaksa aku nak buatkan awal sikit. So ni semua aku tukar. Minyak gearbox, minyak hitam, air filter. Lepas tu ni yang tempat minyak, yang tempat kau isi petrol lah. Tempat kau isi minyak tu, dia punya tali dia putus. Kereta ni lama dah tunang aku bawa kereta ni. So saya nak buat ni sebab dah lama sangat aku tak bawa kereta ni. Itu je. Sebab tu aku nak buat sekarang juga, walaupun gelap lagi kat luar. Sekejap lagi terang ada, tapi aku nak buat sekarang sebab aku tahu job ni lama. And aku first drain the fluid dulu lah. Korang pun dah tahu macam nak drain fluid kan. So aku buat dulu lah. So ini satu hint yang aku dah lama sangat tak buat kereta ni. Aku lupa yang bawah dia ada shield yang plastik kat bawah. Aku lupa. Aku tak bawa screwdriver. Terpaksa aku naik jap ambil screwdriver. Aduh. And then kena cabut gak bateri lah untuk buat nak isi minyak gearbox tu. So aku naik atas ambil toolkit. Tengok dah start cerah. Sekejap je. So aku nak buat ni lah, bawah ni. Korang boleh duduk sini untuk time lapse lah.
So kamera aku baru mati tadi. Aku dah ketatkan balik drain nut untuk engine dengan drain nut untuk gearbox. Tapi aku buka yang bawah ni. Kalau korang nampak tu kan, yang tu untuk check either kau punya minyak gearbox dah full atau tak. Lepas tu kau akan biar dia terbuka masa kau buat setiap gear kan, yang P 15 saat, R 15 saat, N 15 saat, semua tu kau akan kekal biar terbuka, biar semua yang excess semua keluar. Korang akan isi dari atas ni sebenarnya, bukan dari bawah ya. So yang ni buka. Sekejap aku isi minyak hitam dulu, baru isi minyak gearbox lah. Okay, minyak hitam. Oh shit, ketatnya. Siapa yang buat ni sebelum ni? Padahal aku kan. So kalau korang boleh nampak kan ada minyak beralir guys, mengalir dari situ kan. Maksudnya air minyak patutnya dah penuh. So since dah mengalir, aku nak start engine. Lepas tu setiap gear 15 saat. Lepas tu dia akan keluar lagi minyak akan keluar lagi dari situ. So either korang nak tutup boleh, tak nak tutup pun tak apa. Tapi lepas korang buat semua tu, korang kena buka balik bagi minyak excess dia keluar. Aku plan tutup lah, selamat sikit kan. Mana tadi? Oh sebelah ni. Tutup boleh, tak nak tutup pun tak apa sebenarnya. Tapi tak nak tutup lah, biarlah. Brake. Apa ni terbalik tu? Okay, kereta aku rough idle sebab throttle body terbuka kan. Dia punya MAF sensor pun terbuka macam tu. So nanti aku nak pasang balik semua tu. Macam biasa, P 15 seconds. Korang tahulah ni aku nak buka stopwatch lah. So aku dah buat semua tu. Kunci. Nanti dia kunci pula dekat dalam. Aku dah buat. Check. Dah tarik minyak keluar dari situ. So korang jack balik, ikat balik, turun balik. Itu sebenarnya leceh, pasal korang kena buat ni. Tu je lah. So benda ni masuk aku. Benda ni aku beli ni, aku tak tahu original ke aftermarket. Aku rasa aftermarket aku. So ada tak ada tulisan Honda. Aku sebenarnya tak tahu macam mana benda ni cabut. Kau boleh buka macam ni je. Bahagian besar masuk sini. Oh, ni susah nak masuk ni. Ketat tu. So dia masuk macam ni lah. Ketat gila mat. Next one, this one. Macam nak cabut dia.
Dah. So, sepatutnya macam ni. Bukan dia macam ni. Kan? Semua dah siap. So hari ni kira meja servis kat lah. Tak ada meja sangat tapi meja kat lah. Sebab tukar minyak gearbox kan. Aku dah tukar air filter, oil filter. Aku dah tukar natango, minyak hitam, minyak gearbox. Dah. Now kemas-kemas ni aku nak bawa pergi jalan-jalan jap. So mak aku nak pakai kereta untuk pergi open house rumah mertua adik aku. Takkanlah bagi dia bawa kereta macam ni kan. Ni tak burung clear tu. Tak faham aku dengan burung-burung sama sekarang. Nak pergi cuci kereta lah. Look at my friend. Peneman aku bawa kereta. Ni lagi satu friend aku. So sekarang nak pergi beli, aku nak beli air dulu sebab dah agak, lupa. I miss that, man. I miss that so much. So aku beli ni, favourite drink aku dekat Family Mart. Tak nampak Pokka strawberry drink. Aku rindu dah Japan. Yang tak rindu, air dia lagi shock tu. So sekarang 12.30. Aku nak cuba siapkan awal sikit. Aku rindu Japan punya Family Mart. Masuk Irashaimase, lepas tu lagu dia. Kalau korang ada chance pergi Japan, korang pergi Japan tu. Itu best gila Japan. Masuk 7-Eleven dia, masuk dia punya apa nama, Family Mart, Konbini lah, convenience store dia. Kat Malaysia tak ada Lawson. Hari-hari makan sandwich. Bapak rindu sangat. Tak boleh move on tu, tak boleh move on. Naik train dia lagi. Low light dia macam mana? Tak nampak mat. Macam ni baru boleh nampak aku. So sekarang ni aku daripada Bukit Beruntung nak pergi Rawang. Sebab itu je salah satu tempat cuci kereta yang aku tahu buka 24 jam. Aku suka cuci situ. Bersih okey lah, not bad lah. Just convenient dia. Aku ada masa diri aku. Macam tengah malam pergi cuci kejap. Sebab cuci time panas pun tak elok. Eloknya cuci time cuaca sejuk, macam malam macam ni cuci. Hai, Nanigaski. Yawa anata. Hai. Strawberry berapa nara anata. Hai. Cookie and cream yang anata. Nina. Hai. Nanigaski. Gojiro andai seki ai sekelim. Yeah yeah yeah. Lagu dia rancak tu. Aku dah sampai dah. Ramai gila ni, aku kan terpu beza. Pasal 2 biji kereta ni. 2 buah kereta kan biji, 2 buah kereta BMW 3 Series Azia. So tunggu 2 tu, lepas tu Beza ni pula masuk. Lepas tu aku first time aku duduk dalam, biasa aku duduk luar.
So for now kereta ni sebenarnya aku dah puas hati lah. Sebelum aku kahwin mungkin aku nak betulkan seat ni atau aku nak tukar. Still tak tahu lagi. Material Honda pakai ni teruk lah. Sebab aku risau ni Honda start koyak lah nampak. Aku risau sebab benda ni ada airbag. Kalau aku buang, aku boleh je tukar dengan seat aftermarket kan. Tapi nanti tak ada airbag mat. Aku risau benda tu je. Safety kan. So steering ni aku rasa aku nak tukar juga before aku kahwin. Dua ni je aku nak buat. Lain semua aku dah rasa perfect lah kereta ni. So far aku benda 3 je aku tak suka kereta ni lah. Aku nak tukar kan. Steering, sebab quality leather dia nampak ni ada calang-calang, kopek sikit ni. Tak tahu pasal apa. Leather yang dia pakai tak elok lah. Seat koyak 2. Yang ketiga sebenarnya automatic dia ni. Macam korang tahu Honda City, Civic, semua Honda dekat Malaysia kan pakai CVT kan. CVT kereta ni dia CVT untuk kereta Honda dia will fail. Dia akan fail. Dia tak tahu bila je. Aku nak tukar dengan manual tapi tak ada orang buat lagi setakat ni. Itu je masalah dia. Aku tak tahu nak pakai manual gearbox dari mana. Aku tak tahu. Kalau boleh aku nak tukar manual lah. Tapi aku jumpa satu cara untuk dapatkan manual dalam City ni. Case swap engine ni. Nak case swap kereta ni, boleh je nak case swap. Tapi sayang lah, engine ni okey lagi. Nak terus swap, case swap. Jadi engine under power. Betul, engine kereta ni tak kuat, tak power macam K-series kan. Tapi kereta aku beli macam masih boleh pakai lagi. Buat apa tukar K-series? Kecuali macam kalau engine ni macam dah lemau, engine ni dah betul-betul nak rosak tukar dengan K-series tak apa. Ini masih okey lagi. Sayang lah nak tukar K-series. Sebab kereta ni drive like a new car. Masih drive like a new car. Tapi masalahnya gearbox tu dia buat macam owner Honda City. Aku tengok dalam video kan, buat owner Honda City ni ada anxiety tau. Walaupun kau jaga minyak gearbox dia, kau jaga macam servis gearbox ni, it still will fail. Dia tetap akan rosak kak. Steel belt dia, masalah CVT ni steel belt dia. Aku tahu CVT jimat minyak reliable. Dia tak reliable masalahnya. Jimat minyak tapi tak reliable. Aku nampak banyak sangat fail. Aku risau sekarang ni. Sebab tu aku nak tukar dengan manual. Itu je aku punya gripe dengan Honda ni, Honda Malaysia. Kenapa tak jual manual version padahal India dapat manual. Indonesia, Thailand, diorang dapat yang manual version. Kenapa Malaysia tak dapat manual version? Malaysian malas sangat ke nak 3 pedal, tak tahu lah. Tapi so far aku nampak dalam Honda aku, leather tak elok. Kopek-kopek ni, kopek-kopek. Aku boleh balut balik ataupun aku tukar dengan carbon fiber. Either dua tu. Seat aku masih fikir lagi. Aku tak tahu nak tukar, either tukar atau repair. Repair jimat lebih jimat lah. Tapi masalah dengan repair, dia tak akan rasa macam original tu balik tau. Itu masalahnya. Aku masih torn dalam masalah Honda aku. Itu je. Selain tu macam engine starts no problem. Bateri ikut brand apa kau pakai. Minyak hitam ni kau jaga kat kereta ni. Itu je. Aircon sejuk, speaker sedap. 8 speaker dalam kereta aku kan.
Cuma aku tak ada Honda Sensing lah, sebab aku beli terlalu awal. Honda Sensing punya version tak keluar lagi masa aku beli. So far tu je. Aku suka styling kereta ni. Aku suka. Tak kisah sedan, hatchback. Aku suka kat hatchback dia. Tapi aku lagi suka sedan ni lah. Bukan sebab boot space, tapi bentuk dia. Sayang, kenapa tak ada manual version? So tu je lah aku punya video hari ni. Sembang-sembang sikit macam ni lah. Aku tahu aku hilang lama. Aku akan buat lagi banyak video. Video Japan ada tau. Aku buat video vlog aku dekat Japan, tapi ambil masa sikit lah sebab 68 gig mat. Okay lah, jumpa korang next time. Bye.